on the way nak ke pantai Bumi Hijau ya. Singgah isi minyak dulu. Nenek tengah isi minyak. Lagi dikerja sikit. Share sahabat berenam. Jalan ke Sungai Besar ya. Jam 3:30 petang ya. Kita sampai ke pantai Bumi Hijau, sahabat berenam. Nampaknya air surut dah. Ada nelayan-nelayan di tengah laut sana. Kita sedang mencari kerang ke apa. Kita terus ke tapak camping ya. Di hujung sekali. Oh, lain macam kemah ni. Dah pasang. Ada platformnya ya? Okey dah. Si Amdah tak ambil lagi? Air surut ya. Ada apa? Orang cari remis tengah-tengah tu. Dia kerang ke apa tu? Remis yang halus macam kerang. Halus. Halus je remis. Apa remis? Remis. Kecil-kecil. Halus kecil. Yang kita cari pasal BNO. Itu lala. Itu lah. Tapi sedap, manis. Remis tu. Remis tu manis. Tapi Eno, kecil sangat. kecil sangat lah tu. Ini bilik air air tandas ya, untuk orang camping. Dan ini tempat untuk camper van. Betul-betul juga di depan pantai ya. Depan ni ada menara ya, tapi belum siap sepenuhnya lagi. Ada, dia tengah makan ubat ya. Baik lagi ya. Yalah. Pasang tengah jam. Duduknya sekejap ya. Air dah mula pasang ya. Nelayan dah boleh balik lah. Ini lama dia menunggu di sana depan tu. Dah siap satu kemah lagi. Dengan ground sheet-nya, dengan dry sheet-nya. Tapi dia punya mirip kepada Palestin. Jadi itu. Saya pun tak boleh komen banyak dan ini. Takut nanti Amerika ban saya punya. Itulah. Dapat kemah pantai Bumi Hijau. Ada guru-guru daripada Ipoh, daripada Tamentang. Platform yang disediakan, jadi kemudahan asas sini memang dah ada lah pantai Bumi Hijau. Platform elektrik dan juga keran air. Ini hari bekerja ya, Selasa ya. Tapi masih ada juga pengunjung yang datang ke pantai Bumi Hijau ni untuk bersantai-santai. Dan sekarang ni sekarang jam 4 petang, air mula pasang lah memenuhi pantai ya. Tengah tu ada nampak kelong ya. Jadi banyak juga camper daripada luar ya. Ini daripada Ipoh lah, camper van ya. Jadi banyakkan orang pencing lah yang datang pada hari kerja ni. Awak nunggu oleh-oleh daripada apa nama? Daripada Karimun. Rupa tak jadi pergi juga. Ya boleh ramalan lah. Surah pun tak jadi. Sudah. Masing-masing ada Ada orang ni. yang tak jadi. Satu kawan 2 orang tu nak ikut, dia pun tak jadi, dia tak jadi.
Tapi benda-benda macam tu benda tak kisah pasal tak ada pergi booking. Pasal peri semua jalan tak ada. Freestyle je ya. Ha. Sekarang ni memang seronok Indonesia sebab apa? Rupiah jatuh sangat kan. Seronok lah bulan ni. Jatuh sangat. Itulah dan 2-3 Tak sesuai lagi. Apa? Minta tanya nak tanya berapa? Umur berapa? 60 lebih lah. 60 apa? 65. Ni nak gaji? Dia berkurang lah. Ya. Iya ke? Kenapa satu squad dengan Azhar? Eh? Azhar muda je. Pencen awal. Bernyawal. Iya ke? Ada kawan kita pakai Answer. Pakai Answer. Ansur okey. Pakai Answer pula. Ni pakai Avanza ya. Dia tidur dalam ni. Ni kakak belum kemas lagi lah. Tapi dia ada aircon. Aircon ni berapa? 700 watt ya? 700. 700 watt. Pakai power. 12 watt. Pakai power bank, power station. Tapi kerana tempat ni ada bekal current, jadi kita pakai current lah. Ni dia punya apa nama? Blower lah untuk keluar angin panas tu. Angin panas. Sebenarnya kat kereta kan tak? Sebenarnya kat kereta. Mangga je. Tengok tu dah pelang tak? Yalah, nanti kita laki-laki. Mana nak letak betul belakang. Pak lapang pun tak apa, aku ada tu. Tak tiga-tiga bang. Ada yang mancing ke petang ni. Ini terusan di Pantai Bumi Hijau ni, masuk ke tempat nelayan ni. Dan kita sambil-sambil minum kopi petang ni, menunggu sunset ya. Sunset di sini yang cantik lah. Dah senja dah. Lebih kurang jam 6 petang lah sunset ni. Lampu-lampu pun dah mula nyala lah. Lampu-lampu dengan menara ya. Itu menara sebelah ni. Your smile takes the room. A candle for you. Soft cake, velvet bloom. Nak ke mana tu Cik Puan semua? Piano in the corner. Saxophone confesses. You walk in and the whole night learns its best addresses. Suasana senja di Pantai Bumi Hijau, sahabat nak. Lampu dah mula terpasang, matahari dah turun, air pasang. Banyak hari-hari biasa pun orang santai-santai di sini. Ini adalah di ujung tempat orang camping. Ini adalah menara. Belum siap lagi. Sunset di sana ya. Dan tempat keperluan. Pemancing tegar. Katanya dapat 3 ekor hari ni. Ini terusan ya. Ke kampungan nelayan. Dan ini keadaan tempat camping di Bumi Hijau ni. Ada lampu tersedia kan. Kemah-kemah semua. Cantik sekali ya. Pandangan dia. Kita tunggu waktu maghrib, kita solat bersama ya. Ramai chef malam ni. Kualinya satu chef yang ramai. Tapi yang kecil sikit berokok lah. Makan malam bermula. Malam ni nasi goreng dan keropok aja, nasi goreng keropok ya. Alhamdulillah rezeki. Ni Haji Hamzah ada tetamu kita daripada Putrajaya. Panas. Itu Mas Kelantan.